Bersama saya, Leng Sora. Jangan lupa ikuti Oh My Gisau untuk video-video yang menarik. Tapi tentang diri dia, satu persatu kita kupas. Hai guys, jom ikuti kami dalam segmen Oh My Gisau. Lupa, saya Hana. Jumpa lagi. Korang tunggu apa lagi? Follow kami di TikTok, Spotify, YouTube, Oh My Gisau. Hari ini jom kita kongsi. Selama langit bertemu bumi, jadi kisau bila dah bunyi. Apa topik hari ini? Jom kita kongsi. Okey, so kita kembali dalam rancangan Oh My Gisau, di mana kita janjikan kepada anda ada episod yang kedua bersama dengan Ibu Gigi kita dalam segmen Mistik dan juga Hijab. So kali ni katanya Ibu Gigi kita nak berkongsi cerita dengan kami di mana kisah yang pernah berlaku di hospital di Singapura ini. Di Singapura Di Singapura. Mungkin kita takkan sebut nama hospital tu kerana takut sensitivity. Okey, jadi kita akan teruskan bersama dengan Ibu Gigi kita pengalaman apa yang pernah berlaku di dalam hospital. Pengalaman dekat hospital yang saya lalui ada dua ya. Di mana satu saya diarahkan oleh doktor untuk memasuki terowong MRI. Dan ketika tu pula saya diberi masa yang agak ujung-ujung dalam 5-6 di mana mereka habis kerja ketika tu dah hampir senja. Jadi masa sebelum saya masuk dekat MRI tu ada 4 lagi patient yang kat depan bersama saya. Ada lelaki, ada uncle dengan satu perempuan gitu, saya ingat lagi. Bila mereka pergi, dipanggil nama ikut arah wanita tu untuk pergi ke MRI. Tak sampai beberapa minit datang keluar. Lepas tu yang lagi uncle kita tu pula masuk sekejap dah. Saya pun pelik. Lepas tu yang ketiga dia lelaki muda. Dia pergi. Lepas tu, jadi yang ketiga-tiga ni masalah semua. So yang last ni saya nak dapatkan kejelasan yang apa. Sure you don't want lah. Dia bilang okay, I will tell your doctor to get the other appointment. So bila 3-3 ni dah balik. Masa belum pasal saya tahu MRI tu ambil masa dalam like 10 minit 15 minit dengan dalam terowong tu sebagainya. Kalau dalam durasi yang kecil sekejap lah berapa minit. Jadi bila masa saya pula saya masuk macam biasalah, wanita ni orang Filipina dia bekerja dekat situ seorang. Selalunya kat situ mesti ada berkawan sebab ada 2 terowong 4 ke 5 orang. Tapi hari tu pasal dah pukul 5 lebih orang nak tutup, jadi tinggal seorang. Jadi saya masuk lampu mereka kan lampu kuning yang bangsa diorang dim kan macam gitu. Jadi saya masuk, taruh earpiece, tutup rambut. Saya pun nak baring lah. Saya baru taruh kepala, saya terbangun. Saya baru nak baring ni, nak baring taruh kepala. Kan macam terowong tu kan. Saya bangun. Kenapa anda bangun? Ada terlihat sesuatu ke? Seorang budak kecil perempuan, macam kalau ikut macam zaman dahulu kan, budak perempuan Mak Sali kata ikat rambut, pakai baju dress lawa-lawa macam gitu, very nice. So dekat dalam terowong tu juga budak perempuan tu macam mengangkang dekat terowong tu. Jadi bila saya nak masuk kan, dia tengah macam tengok gitu kan. Jadi saya bangun. Kira dia diri dekat mesin, atas mesin tu. Jadi dia berdiri, okey, kan terowong tu bulat. Dia berdiri, jadi kaki dia bracket kan gini. Kira dia duduk. Dia macam menyangkung juga. Dia tak nyangkung, dia duduk macam duduk naik motor gitu. Macam motor gitu. Jadi saya bangun, saya keluar, kata perempuan tu, why? No lah, I think like
We see how. You sure you don't want to do? Cakap, wait. Jadi dia tengah macam kat komputer tu apa, saya, kalau orang kata kalau saya berbual kan, nanti orang tu cakap saya gila kan. Jadi saya diri, saya cakap hati-hatilah gitu macam. So kira anda keluar daripada MRI tu balik. Betul. Saya keluar daripada bilik tu. Nampak kan ada kaca kan? Boleh nampak. Jadi saya cakap, saya cuma datang nak arahan doktor dan sebagainya. Aku tak ada niat nak kacau kau. Bagikan aku dah habis ni, tu pulang. Jadi macam approve lah kononnya. Diizinkan. Jadi saya cakap, tak payah cancel. Cakap one more time lah, try. But this time can you light up lah, kasih cahaya tu terang. Habis dia kata okay. Jadi besarkanlah lampu semua. Jadi saya masuk terung tu. So bila anda baring balik, budak tu ke mana tu? Nampak dia tak budak dekat situ. Dah tak ada lah. Dia tak dekat situ. Tapi kan bang, kalau kita masuk terowong tu macam keranda kan, macam masuk kubur kan, bulat tu kan. Do you know ada macam maggot tau. Maggot ulat maggot yang besar. Macam apa? Macam adik buat kuih tu, pasta makaroni macam apa? Makmur. cheese tart. So Kat dalam tu maggot dekat depan muka saya ni, dekat situ je. Tapi saya baca lah Saya kunci. Dalam hati dia fikir, jangan kau masuk. This is illusion, but is there. So orang tak nampak lah. Kau benda ni masuk mulut aku macam mana. Saya baca. Dah habis keluar. Bila saya bangun keluar daripada tu kan, perempuan tu tolong untuk duduk kan balik. Dia cakap, "Ma'am, can I ask you something?" "Yeah." "Do you see something?" Dia cakap, "Why?" "Because the lady just now when want to do, she said you got another friend walk behind." Yang perempuan yang tadi tu nampak macam ada kawan dia jalan-jalan. Dia tanya dengan nurse tu. Then she asked me, I said, "No, I'm alone." Okay. Maksud anda yang patient sebelum anda tu lah. Ya. Bilangan perempuan tu, just now your friend walk. Jadi perempuan ni yang Filipina macam pelik lah. Aku kisah seorang apa yang kau nampak, padahal tak ada orang kan. Dia cakap, "No, she's a girl." Dia cakap, "This is a place where she macam kata orang apa, hide daripada yang the evil one lah, atau yang that's what we Jadi dia tempat di situ." Jadi dia cakap, okay. Jadi saya pun dah habis selesai tu. Mulai sejak itu saya tak nak ambil MRI belah petang sampai pagi. Saya tak nak petang. Kita boleh pilih. It's timing slot. So bila ada time slot lah, depending on days lah. Jadi selalu kita dapat petang 4:05 petang tu. Saya tak nak. Saya cakap saya ambil pagi lebih ramai. Pekerja-pekerja pun ada luar 4 orang 5 orang. Kalau orang berbual, ni seorang kan, perempuan tu kesian juga seorang. Dan lagi satu pula, kisah anak saya. Anak saya yang kedua, dia kena pergi operation for pneumotoraks Apa terek? Apa pneumotoraks yang orang panggil jantung melubang. Pneumotoraks jantung lubang. So saya dengan anak sulung saya, pasal anak sulung saya dengan yang akhir tu nombor 5 boleh lihat macam saya lah. Jadi ketika kita nak daripada ward ni turun lift belakang yang nak pergi ke OT tu, dunia operation theater, agak jalan jauh sikit dalam, dan untuk baru ke OT. Bila dia turun, anak lelaki saya yang sulung ni sebelah saya tau. Jadi diorang tengah tolak kan anak saya nombor 2. Buka je pintu, dah macam ramai. Macam cerita zombie. Ramai ramai dah macam. Saya baca tu, saya tutup mata. Saya tak nak tengok, pasal dia yang tengok. Ni dekat hospital juga lah. Ni kita jalan ni, kita diam baca. Macam-macam bang. Bau, nak muntah bau. Semua ada. Sebab tu OT. So macam kalau kita lalu pada OT atau apa yang tempat simpan mayat, semua kan ujung-ujung kan. Kalau saya rasa kalau orang kuat semangat kau pergi. Kalau kau kasih aku 1 juta pun aku tak nak pergi. Sebab apa? Tak nak lah. Lagi kalau dah nampak. Jadi saya pegang anak sulung saya, nak ikut anak yang kedua ni nak pergi operasi. Saya tutup mata, saya baca sampai dekat depan. Dah bang, kita keluar kat sana, tak nak keluar dari sini. Allah yang tahu macam. So kalau orang kata hospital memang banyak, tak juga. Memang banyak. Laut pun banyak.
laut lagi macam-macam. Lagi luar negara semua. That one Jadi is time mana cakap laut pun ada, hospital pun ada, mana-mana kita pergi ada. Jadi kalau cakap Saya ada pasal soalan. mana-mana Tadi betul saya ada dengar tadi kan, masa datang masuk ke sini ada nampak sesuatu. Boleh tanya apakah itu? Taklah tadi macam saya dengan Yana kan, kita orang naik beli air, kita naik kereta. Jadi kan daripada corner tu kan nak belok kedai kopi tu kan. Jadi kan tembok dia tinggi. Jadi bila dia pusing, saya dah tak boleh cakap. Saya tak tahu nak bagaikan macam mana, tapi saya diam. Dan Jana cakap, "Bu, kenapa?" Cakap, tak apalah, saya baca itu kursi pasal dah senja kan. Jadi jalan, habis ada macam lingkaran tu kan. Saya tengok adalah macam, tapi buat apa saya nak cakap, dah memang mana-mana ada. Ada Jadi, nampak sesuatu ke? bukan satu, sesuatu banyak sekali. Oh, ya? Banyak. Dia bukan sesuatu. Sebanyak. Itu yang Leng nak tahu seperti apa. Elok sebanyak kita tu, nak tahu seperti apakah dia punya Mungkin salah satu you can bentuk-bentuk describe, dia. dalam sebanyak-banyak tu. Yang pasal saya nampak tu, okey, kalau abang kata tadi kan tanduk ada satu tu memang saya capture tu, dia paling besar. Dia punya horn dia macam apa tu, yang bul yang bul yang dia. tu dia macam big. Tu yang paling besar saya nampak tu tadi, dekat macam daripada lingkaran saya nak masuk naik kapak, nombor 2, lepas tu sebelah tu ada building. The second lintaran tu ada building. Jadi dia boleh pergi ke sana macam senang je, macam dia pegang gitu. Macam ni dia buat stuntman dia. Saya pun tak tahu nak Dia cakap tengah macam panjat mana. dah, dia tengah panjat. Mula dia tengah macam nyangkung. Dia bila dia bangun, dia nak pergi ke lingkaran tu, dia macam pegang building yang kat sebelah tu, yang tadi saya tengok. Lepas tu senang lah. Terus dia pergi dia melangkah ke sana, akhirnya Correct. pergi ke sana lah. Pasal apa? Dia paling besar. Agak-agak benda gini, Leng, boleh tak dia angkat, tolong macam kita boleh minta dia tolong macam angkatkan barrier nanti waktu kita nak balik ke nanti. Tu juga Jadi tak payah bayar parking. Angkat kereta Barrier bukan kereta. Kereta lah bagus. Kalau dah angkat kereta, abang kat dalam kereta. Nanti kita panggil dia lah. Bapak nanti kita panggil. Bul? Oh, Bul. Bul? Tapi betul, mungkin ada tak nama-nama yang gelaran untuk mereka ke? Nama saya tak tahu bang. Serius. Like macam kadang-kadang orang taruh nama pocong tu pocong lah, ni Pontianak. Betul ke ada pocong? Itu ada nama bagi saya tengok tak ada yang mana yang orang cakap Bentuk ada tu macam gitu lah. Tapi lain daripada yang tu. Macam apa yang kita tengok, macam apa diorang panggil pocong macam gini. Dia jalan gini. Kalau Pontianak je gini. Tapi tak, yang ini macam makhluk tau, macam haiwan pun ada. Dia susah saya nak describe. So that means dia punya fizikal tu memang tak sempurna, tapi macam-macam. Kira ada fizikal dia, ada yang kurus, ada yang gemuk. Betul? Saya dalam pengetahuan Leng pasal sometimes makhluk ni is jin kan. Dia jin. Jadi usually makhluk ni dia akan menunjukkan diri mereka pada kakak. Betul. Apa yang kita fikir tentang mereka. Yes, Kalau correct. kita fikir mereka adalah seperti haiwan, dia akan menunjukkan diri mereka Betul, seperti yes. haiwan. Kalau kita berfikir benda ni kira hodoh ke apa, Pontianak, dia akan menjermakan diri mereka seperti Pontianak. Betul. Pasal jin dia akan ikut apa yang kau nak tengok. Kan macam dalam hati yang ada macam tunjukkan, padahal dia dah tahu apa dia nak harapkan. Jadi kau tunjukkan. Pergi dekat tempat perkuburan. Saya pernah tahu masa saya dengan arwah suami saya yang nombor 2. Jadi saya venture dengan arwah suami kita orang. Pergi adventure juga. Malam tau. Tapi segmen kita segmen best ni, bukan adventure. cari tau. Kita lalu tempat kubur. Sebab Rasulullah pun menziarahi kubur di waktu malam. Untuk kita mengingati. Jadi saya beri salam. Kita tak mengganggu, tak mencari. Jadi bila hati dua-dua ni, kita kata orang hati kering. Bukan. Kalau dia tak ada ingat apa, saya pun kita lalu. Tak ada.
Tak ada. Sedangkan yang mereka kata, kubur banyak lah, ada ni lah kat bus stop kita. That is what you want. Yes, macam abang cakap tadi, it will show you tu. Tapi kalau betul-betul, sebab tu yang mana pekerja malam kat kubur, saya cakap dia very wrong. Sebab apa? Dia sendiri pun cakap tak adalah, mana ada. Sebab apa? Orang cakap ya ke tak ada, macam jadi muskil. Takkan tak ada bang. Alah, ada lagi gini. Because why is your heart? Kalau awak nak macam abang cakap tadi, you want to see this, it will show you. But actually dia ada banyak pilihan. But dia pilih yang itulah keluar. Kalau mengatakan pasal banyak pilihan, kalau apa yang kita nak, itulah dia. Ya, betul. Jadi mulai hari ni kalau saya pergi adventure, saya akan request saya nak jumpa Celine Dion, Britney Spears. Yang ada mata tak ada mata bang. Of course yang ada, yang cantik betul. Betul tak? Celine Dion dah tak Siapa lawa, nak jumpa macam si Hana? Michael Jackson, Billie Jean. Ni bukan Billie Jean. Ini pendek. Kalau Leng lain bang. Leng tak nak jumpa Celine Dion. Nak jumpa siapa? Leng kalau nak J-Lo. Hello. Okey, tak apa. Adik tak payah teruskan, Dik. So kita teruskan apa yang terjadi. Tapi sebelum teruskan bang, ada satu soalan bonus. Jadi kakak bila macam gini kakak pernah pergi apa ni, adventure ni semua. Kan dalam social media kan banyak orang buat paranormal ni semua kan. Kakak pernah tengok ke Banyak video semua paranormal? Yang ada banyak nak cakap bohong nanti periuk nasi orang yang ada tu kata orang apa tahu, kita manusia, kita dengan kita boleh buat fitnah. Apatah lagi makhluk tu, kau buat fitnah aku. Jadi betul, kadang saya kesian. Saya kesian tengok kan jadi aniaya. Dia katakan tadi ada gini-gini. Ya Allah, benda tu tak kacau pun. Dah tu tak ada, kau fitnah. Dia ada, kau tengok gini-gini. Pasal dia nak benda tu pi. And then things like, macam saya tengok yang Indonesia punya banyak yang kelakar. Bukan kelakar lah, macam nak cakap kelakar seram. Pasal apa? Wah, benda tu keluar, dia tendang, dia pukul, dia ketuk. Yang pakai Cakap props itu lah. dia pakai prop. Macam jangan buat macam gitu. Benda-benda gini tak suka. Kau macam main-mainkan barang. Jadi kalau bahasa kakak tengok dalam tengok live tu ke apa, kan boleh nampak ke? Memang ada yang betul Betul yang ada. Macam saya ada satu pengalaman di mana anak saya nombor 4 lahir. Ketika tu umur dia dalam 3-4 tahun, macam K1 K2 lah. Jadi arwah suami saya baru balik kerja. Ketika tu masa tu baru accident happen yang dekat Karak, yang ada sikit hari. Ada video tu. Dia dekat Karak, habis bridge tu kan, kat bawah tu macam longkang kan. Ada gambar lah video tu. Ada bomba. Habis dia tu nampak macam ada mata, ada macam 3 makhluk sini ke 2 sabar macam itulah. Jadi diorang dah share dah sampai ke arwah suami saya. Jadi cakap, bu, tengok ni. Jadi saya tengok, Allah, budak-budak tengok. Kita belum tengok, diorang nak tengok. Jadi bila dia dah tengok tu kan, budak-budak. Jadi saya tengok, alamak, dah tak mau. Jadi malam bila nak tidurkan anak saya ni, saya tepuk bapak dia lagi belum tidur, tengok TV. Jadi tiba-tiba anak saya yang tadi dah nyenyak tidur, tiba-tiba dia buka mata. Bila dia buka mata tu, saya sendiri ni tengah tengok dia. Allah, ini bukan dia. Saya dah macam Allah Akbar. Dan saya baca ayat kursi apa semua. Saya ambil air apa, baca, bilang delete. Benda tu boleh keluar. Tak kira TV ke handphone ke komputer. Kadang-kadang ada orang kat sini tak ada, belum kena, jangan cakap. Benda tu boleh keluar, boleh tahu. So when things, kalau macam mana telefon daripada jauh boleh keluarkan suara kat sini, dia orang pun ada cara dia orang. Telepati. That's why it's just that macam hati-hatilah, jangan tengok sembarang. Lagi-lagi budak-budak, benda ni boleh keluar. Kadang-kadang certain things yang ada mantra-mantra apa semua, dia kadang-kadang memanggil betul. Macam saya ada tengok satu video di mana Casey kan kat belakang, ada yang betul-betul jangan terlalu tak tengok, stop, pause, jangan. Saya nak tengok cakap jangan. Sebab apa, kadang-kadang bila dah dalam bang, kalau yang baik dia akan lepas tinggal, kalau yang ada bawa maut. Di mana sepupu saya satu masuk surat khabar, diorang adventure dekat kubur Pusaraman. Kubur lama, I think dekat kubur-kubur lama yang macam kan ada dekat di Singapura lah. Tuas, saya kat Tuas,
dekat Basura situ, kubu-kubu lama lah, tapi tak tahu yang belah mana. Terlanggar. Arwah sepupu saya sakit sampai makan tahu, makan diri, sampai bila dia hilang tu, masuk surat khabar dekat book key ke Clarke Quay gitu. Mayatnya kita, orangnya kecil, kurus, tapi bila dapat diketemukan very bloated kan apa semua. Lemas. Jadi dia benda tu lah panggil Jadi bila saya tengok dia gitu kan, saya macam, benda ni jangan pergi cari. Yang ada orang adventure suka, jangan terlalu macam berani sangat. Engkau mencabar. Orang-orang pun suka cabar kan. Abang Jadi suka cari. benda gini, Saya tak berani. jadi lepas tu macam Saya pun. makan diri. Jadi macam saya kan, dia makan, tapi nasib baik dia nak berpisah. Kalau dia tak nak berpisah, Faham? dan makan diri. Lepas tu agak menyiksakan. Arwah meninggal. Dalam masa perkebumian dia, ujung kaki arwah ada seorang hamba Allah. Dia duduk yang macam sending itulah, duduk nyangkung. Jadi semua orang tengah baca taklid, tengah memahami apa semua. Tiba-tiba bau limau. Bau limau. Abang tahu apa? Yang nampak tu, yang tengah duduk macam style posing, dia pegang gini. Tapi saya nampak tali plastik yang ikat lauk tu. Ikat lauk tu, tali tu keluar. Dia perah limau kat ujung kaki. Apa dia punya keinginan atau hendak buat, saya tak tahu. Allah. Tapi bila saya dah tengok dah bawa limau, kau perah kat ujung kaki, apa ilmu yang kau pakai ni? Jadi saya macam pelik lah kan. Tapi semua orang dapat bawa limau. Abang saya pun dengar, saya cakap dengan abang saya, bang tadi kau bawa tak limau? Tu ada satu orang tu gini-gini. Tu kira yang duduk tu makhluk ke? Makhluk. Orang. Kira kan meninggal. Jadi anaknya simpulan pakcik saya ni, kawan-kawan kerja dia semua. Jadi kawan kerja dia. Dia duduk kat depan kaki, kat ujung kaki tu. Pasal kira arwah adik sepupu saya ni mati dalam agak tidak dirinya sendiri. Di mana dia terlalu dah terlanggah ke apa, benda tu dah sebati, dah sampai menjejas bertahun. Sampai, yelah kadang-kadang kita ingat orang tu, dia gila pasal gini macam tu. Kadang-kadang bukan sebab tu. Sebab banyak-banyak tentu. Sebab tu kadang-kadang kita hati ni jangan murung. Benda-benda gini suka kalau kita murung, kita hayal. This is the chance and opportunity. Sebab tu lagi-lagi kalau you ever like macam ada bekas atau ada keturunan, senang magnet tu. Tapi tu masing-masing lah. Untuk pengalaman saya, untuk apa yang saya lihat, banyak yang saya dapat tengok. Sebab kenapa saya boleh cerita ni semua, banyak lagi. Tetapi apa yang saya tengok yang sikit-sikit ni agak boleh membawakan satu pengajaran atau peringatan pada sesiapa lah. Mungkin bagi mereka, tidak apa-apa, tak okey je benda gini. Tapi mungkin pada awak okey lah. Ingat awak ada isteri, ada anak. Jadi ia akan mudaratkan. Okay, so kita akan lanjutkan dengan cerita yang katanya ada cerita yang anda ingin berkongsi, di mana sesuatu yang anda nampak di highway di Singapura. Macam saya cakap dengan abang tadi, macam apa? Nampak selalu mana. Saya pernah jalan dekat highway di mana arwah suami saya drive kereta, van kereta, the drive dekat tempat yang bawah bridge yang apa ni, highway tu. Saya nampak seorang mak dengan anak pimpin. Diorang dah berapa kali saya nampak kat situ. Jadi saya macam okey lah, tak nampak. Tapi bila dah jalan highway kan kereta landa. Saya tak boleh lupa yang ni, di mana saya rasa seorang abang lah, macam nampak macam orang Melayu kan. Motor dia park ni. Jadi kan kat besi tu kan macam selalu dorang boleh macam relax kat highway tu kan. Jadi abang tu macam tengok ni jalan ni, saya nampak abang tu tengah duduk macam okey, part lepas sini je, sini dah macam orang aiskrim kaup. Macam gitu. Dia dah termasuk ke? Tak, dia macam kaup.
macam abang scoop aiskrim Dah tu. ada kolat Ah. kira. Lekuk. Jadi dia di situ. Oh. Banyak orang kadang-kadang kalau macam dia kata memang tak tahu jalan, it can be sometimes kena dia nak sampai nak minta tolong macam mana ke apa, kita tak tahu. Sebab macam saya dapat berkomunikasi dengan diri saya punya tu, saya tahu dari mana dia gini. Tapi macam gini-gini saya tak berani. Sebab saya tak boleh berkomunikasi, tapi saya tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau dia dah dengan saya satu gini, nanti yang lain datang. Jadi saya ignore. Tapi kata orang yang macam orang Jawa kata apa, gentayangan Gentayangan. So dia dekat situ je lah. Sedih yang macam mak dengan anak ni pun diri macam Itu yang dekat highway ni lah. Agak-agak kalau satu hari kita pula yang mengajar ya Ibu Gigi ni Di highway bang. untuk mungkin kita Tunjukkan. drive tu tunjukkan kat mana lokasi tu boleh. Wah, nak bawa pergi mana-mana pun saya boleh cakap. apa boleh? Wah betul. Macam kata bukan nak macam nak ni, tapi yelah saya bang sini ada. So, taklah. Kita nampak, kita macam bersalam, terjalan. Macam kata orang apa, dah balik. Baru cakap. Kita kalau cakap situ, memang oh dia cerita pasal aku. Oh dia apa? Aku datang. Nanti yang lain-lain Ni kalau Kita macam macam- gitu kat dalam bilik ni ada tak? ada abang, ada kakak. Selain kita. Jadi tanya serius. Ada ke tak ada kat sini? Tak adalah. Tak ada. Sebab saya tadi pun mula ingat macam tak kerap solat kan, jadi alhamdulillah. Yang ada pun kadang-kadang dia apa macam gelap sekejap lalu kat dalam ni. Dalam ni tadi. Pasal saya tadi datang belum buka lampu kan, pintu saya nampak okey dah. Kadang-kadang bang, benda-benda gini diorang cuba lari daripada siapa? Lari daripada yang lain-lain. Kadang-kadang diorang dengan dia pun, kita manusia pun dengan dia tak geng, tak happy. Jadi adat benda-benda gini. Jadi kalau kita dapat yang baik, dari segi macam dapat perhubungan, berbual, kalau kita pintar tak apa bang. Jadi kita boleh macam arahkan ke mana. Ni kita dah lah tak tahu, kosong. Dah tu nampak, dah tu nak tengok, nak pergi layan. Siapa nak? Tak nak. Jadi untuk saya melalui pernah Ustaz bapa angkat saya cuba nak tutup hijab saya. Dia bilang tak boleh, kau memang dari lahir. Dan saya cakap tak apalah, tawakal. Pasal dari baru, saya dari kecil semua asal lari tengok ada nampak balik ngaji, nampak bini nampak. Kalau cakap pasal hijab ni actually Leng ada seorang kawan lah, mak dia pun boleh nampak dia hijab dia terbuka. Tapi mak dia kalau masuk lepas asar ni semua dan nak masuk maghrib ni malam, dia tak akan keluar rumah. Dia memang takut. Betul. Betul. Saya pukul 6 baju semua saya bawa masuk. Apa-apalah, pintu semua saya tutup. Sebab apa? Memang Ustaz kata okey, kita bawa masuk baju, jangan sampai apa ni. Saya tak pernah, sebab keadaan saya tak dapat jemur baju menggunakan galah dan sebagainya. Jadi cuma baju dalam saya jemur kat dalam rumah, baju yang lain saya jemur kat luar. Tapi pukul 6 sebelum tu saya mesti bawa masuk baju. Sebab selain daripada yang kita tak lihat, kadang-kadang orang yang tidak berniat baik pada kita melalui berbagai-bagai cara ialah daripada baju yang kita tinggalkan kat rumah, kat luar. Macam Ustaz selalu kesan, jangan tinggal baju masuk, jangan aram apa dan sebagainya. Ya, pernah dulu saya macam apa, saya tengah kemas kat Pak Koridor saya, rumah sempit, anak-anak peluk pergi, tak kira nak mana dah, tak ada rumah. Ini siapa? Kucing saya ada 5 ekor kucing. Satu kucing saya ni dia memang instingnya very kuat. Dia saya sapu. Rumah saya yang kat tempat saya punya pintu rumah ni, sini tingkap rumah orang yang kat sini. Tingkap. Jadi sini kan jemuran lah. Jemuran, jadi saya punya ni menghadap kat sini. Sini jemuran. Jadi U shape punya blok. So bila saya tengah bersih 1 lebih gitu, saya tingkat 7, jadi dia tingkat 8.
dekat Gala tu dia macam Tengah-tengah. Yang menenggik lah. dia dekat situ kan. Jadi saya macam ya Allah, pakai penyapu lidi ni sapu kucing saya ni. Itu pukul berapa tu? Dekat 1 lebih Pagi. pasal buang-buang barang. Rumah saya kecil, jadi saya nak kena macam kadang kemas pun susah. Tolak sini sana. Jadi makan sampai masa anak-anak sekolah, nak tunggu diorang balik untuk tolong saya buat. Jadi diorang tolong buang semua dah. Jadi saya tinggal sapu je lah kan. Jadi member duduk kat depan tu, dia macam ayo macam senang hati dia. Jadi saya cakap alamak ya Allah. Saya cakap si kucing saya ni, yang perempuan ni, nama dia Baby. Dia tengok je member tu kat depan, kat pintu pintu pagar. Saya cakap tutup pintu ni. Lain masuk pintu. Masuk. Saya terus tutup. Kalau saya rasa memang macam kalau saya tak ada hijab ni macam kata orang, sekali nampak gitu pingsan. Allah. Betul-betul bang, macam jarak macam belakang sikit daripada abang, dekat atas tu. Saya 7, dia dekat 8. Dia duduk dekat macam duduk dekat orang jemur baju. Tapi selama yang anda nampak ni, apa yang anda pernah lihat ni semua, anda tak terasa sikit pun macam nak cuba berkomunikasi dengan orang ke? Saya tak nak. Sebolehnya tak nak lah. Sebab saya dah laluin satu. Jadi saya rasa cukup. Memang kalau orang yang ada nak tengok, nak tanya, nak komunikasi, kalau saya dah boleh tengok, dah cukup. Tapi saya tak nak kalau boleh tak nak diorang tahu yang saya boleh nampak pun. Kerana diorang tak tahu. Sebab kalau yang ada orang nampak, dia macam diorang tengok, diorang tahu kita tengok. Jadi kalau macam kita buat macam biasa, saya belajar melalui tahap lah, macam mana bapa angkat saya ajar pun, ustaz saya ajar pun. Sebab bila saya masa tu saya kecil ngaji dekat Masjid Tasik Utara kat Bristol, kat Dover Road sana. So Dover pula, Dorset Road. Jadi bila macam ustaz saya mengaji ke apa, lama-kelamaan saya bagaikan rupanya saya nampak. Jadi bila nampak, baru-baru memang kata balik ngaji je lari. Kalau badan saya tak apa, saya semput, dia lari. Agaknya kalau saya menang, boleh menang Olimpik, boleh menang tak? Lari jauh tu, one end to another end, nak balik rumah. Jadi macam Allah. Jadi bila macam saya punya pengalaman di mana saya bercerai 4 tahun dekat badan saya gini, saya rasa cukup sekali je. Saya tak mau, jangan ambil risiko. Sebab mungkin pada saya okey, apa pula dengan anak-anak? Habis bakalnya kalau macam saya dengan keluarga, habis ada cucu ke apa it will definitely stick to you. Nanti tiba masanya orang cakap apa, nak kena tuan. Saya tak nak. Cukuplah dia dengan dunia dia, saya dengan dunia. Sebab tu bila saya masuk mana-mana pun, saya beri salam lah, macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu saya masuk. Mana yang sebaik, apa semampu saya, dah. Yang macam saya cakap dekat kubur tu, saya dengan arwah suami, kita jalan macam biasa. Jadi bila hati kita ikhlas, kosong, insyaAllah. Jadi macam mana kalau abang rasa macam itu, abang tanyalah orang yang kerja kat kubur. Ada pun orang macam dengar, tapi tu sebab nanti saya nak tanya juga Izzat si tukang kubur tu. Famous. Dia mesti banyak story. Banyak. Mesti. Betul memang. InsyaAllah nanti satu hari kita akan jemput dia. Okay, so kalau sekarang misal kata ada kerasukan yang berlaku, kalau ada yang nak minta pertolongan daripada Ibu Gigi, boleh tak? Saya bukan untuk nak menolong, bagaikan macam kalau kita bila kita baca ayatul kursi ke Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Tapi kalau untuk kita nak menghindarkan, seperti orang Arab selalu kalau diorang panggil Abatus Sauda, which is jintan hitam. Kalau orang Arab diorang mencekup pagi selalu makan minum air, pasal ia selari dengan benda tu. Jadi kalau macam the only thing, saya memang lazimkan jintan hitam, Bismillahirrahmanirrahim, itu pun elak daripada segala yang tidak tu kan. Jadi saya makan ikhlas dalam hati tu, benda tu insyaAllah lah. Tapi untuk saya nak, saya cuma boleh, sesiapa pun boleh, abang pun boleh, macam ialah menenangkan baca ayat suci Al-Quran, menenangkan dia. Sebab tak semua surah dia boleh menenang. Kadang ada surah-surah tu payah. Kalau yang payah tu surah ini tak jalan juga, surah ni. Sebab itu yang buat penat. Lagipun yang tukang sakit ni, yang sakit,
dia meronta. Lepas sudah, kita pun penat, dia pun penat. So surah yang paling mana yang paling bagus? Tu pula masing-masing. Bagi saya, yang mana saya tengok dan surah yang terbaik yang anak-anak saya suruh hafal, kawan-kawan dia orang ke apa, saya suruh lazimkan Ayatul Kursi untuk mereka yang mudah hafal dan sebagainya. Jadi untuk anak-anak, kadang-kadang mereka berkawan dengan kawan dia orang, ada belajar apa nama tu, kuda kepang apa. Jadi itu hak masing-masing. Jadi apa yang mereka baca dalam surah, alhamdulillah. Saya kalau untuk saya nak menolong selebihnya, jangan lupa tak boleh lah. Saya Lagi tak baik mampu. serahkan kepada pakar. Betul bang. Saya tak mampu dekat tu. Sebab saya sendiri tengok dah takut, habis yang tu pun dah sakit. Jangan lambat-lambat kita pergi kan. Ana selalu kerasukan. Kok aku? Kok So bisa? kalau nak tengok Hana kerasukan, kita tengok dalam rancangan seterusnya. Dengan ini juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Gigi kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam rancangan Oh My Gisau. Rancangan ini ditaja oleh Wheel and Shift. Yang nak beli kereta, yang nak jual kereta, bolehlah hubungi Aim Hustler di talian 87536337 ataupun kunjungi mereka di alamat AML Automobil 61 Ubi Avenue 2 0415.